3 snack tepi jalan paling popular di Malaysia. Nombor 3, paling legend dan popular. Pertama, kerupuk leko. Kerupuk leko yang dijual di tepi jalan biasanya dihiris dan digoreng untuk menghasilkan tekstur yang kenyal di dalam dan rangup di luar. Kerupuk leko boleh dinikmati bersama sos cili khas yang manis dan sedikit pedas. Ada juga kerupuk leko yang ditaburi serbuk perasa yang berwarna oranye. Kedua, apam balik mini. Apam balik mini adalah versi kecil dan nipis serta garing berbanding apam balik tradisional yang bersaiz besar dan tebal. Ia dibuat menggunakan adunan tepung yang sama seperti apam balik biasa tetapi dimasak di atas kuali lepeh kecil. Setiap satu diisi dengan iti kacang tanah hancur, gula dan jagung sebelum dilipat dua. Yang suka makan apam balik mini, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, pisang, ubi dan cempedak goreng. Pisang, ubi dan cempedak goreng adalah snack tepi jalan yang sangat legend dan popular di seluruh Malaysia. Ketiga-tiga snack ini disediakan dengan cara yang sama di mana dicelup ke dalam bacuhan tepung sebelum digoreng dalam minyak panas sehingga garing di luar dan lembut di dalam. Tapi jangan terkejut jika harga gorengan ini sekarang sedikit mahal. Kalau cempedak harganya RM1 sebiji. Takkan nak beli sebiji? Mana cukup? Hahaha.